24,100 pekerja yang diberhentikan. Saya nak tanya doktor, kenapa syarikat-syarikat ni mula membuang pekerja? Dan kita tengok ini adalah satu fenomena yang bukan hanya berlaku di Malaysia tetapi juga di seluruh dunia. Adakah ini boleh mengganggu atau melenyapkan industri gig workers atau pekerjaan gig ni? Banyak pekerjaan diganti, seperti saya katakan tadi, jenis pekerjaan yang repetitif, berulang-ulang. Pasaran hartanah di Malaysia sendiri, adakah dia terganggu dengan konflik ni? Sebab saya tengok berita ada yang kata dia mungkin memberi kesan sederhana. Sektor hartanah ni satu sektor yang dia punya impact dia kepada ekonomi itu tinggi. Antara sebab utama kenapa banyak kontraktor slow down adalah harga diesel. Daripada trend sikap Presiden US sendiri yang tak boleh nak diagak, doktor rasa masalah ni akan diteruskan ataupun diberhentikan? Dia kata this war will be over in 2-4 weeks. Sekarang dia nak masuk dah 2 bulan dah pun, nak masuk 3 bulan dah. Dah ada baca orang Iran kata kenapa kita perlu membunuh Trump, kalau boleh biar rakyat dia sendiri bunuh Trump.